Seorang gelandangan mati dibakar hidup-hidup pada awal Christmas tahun 2007. Dia dibakar ketika sedang nyenyak tidur di bangku. Aaron Taylor, 36 tahun, seorang gelandangan yang dikenali di sekitar Paradise Valley Mall di Amerika Syarikat. Kerana sifat dia yang rajin sapu sampah, kadang-kadang dia borak dengan pekerja-pekerja kawasan di area situ lah. Ada juga yang cakap dia selalu beli makanan untuk orang lain. Padahal dia sendiri pun struggle nak survive. Tapi kerana sifat dia yang baik hati, dia tak kisah pun pasal diri dia. Tapi malangnya dia selalu diganggu oleh beberapa remaja yang nakal di sekitar kawasan tu. Ada saksi menyatakan remaja tu jugalah yang tuang arak ke badan Aaron waktu dia sedang tidur. Lepas tu diorang bakar Aaron hidup-hidup. Bomba sampai dah terlambat dah. Aaron tak boleh bernyawa dah. Bomba hanya mampu padamkan saki-baki api yang ada pada ketika tu. Tapi bomba terpadamkan sekali dengan bukti-bukti yang pihak forensik perlukan seperti cap jari dan sebagainya. Sehingga kini keadilan buat Aaron Taylor tak ada siapa yang tolong jawabkan. Hanya kebaikan dia saja tinggal kenangan. May God be with you.